Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi kasihi Yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Yang berhormat Datuk Awang Salahuddin, Yang berusaha Encik Nur Azhar, Naib Ketua UMNO bahagian Jempol, Barisan Kepimpinan PAS Kawasan Serting dan juga Barisan Kepimpinan UMNO bahagian Jempol dan Serting. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah semua bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah dapat kita bersama pada malam ini dalam satu manifestasi kepada kesungguhan orang Melayu untuk mengembalikan kuasa politik kepada bangsanya sendiri. Jadi dengan kata lain, ibu-ibu, ayah-ayah, semua hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, ini adalah satu bentuk penyatuan yang telah lama diimpikan oleh orang Melayu, khususnya kita yang di bawah rakyat biasa. Kita rindu pada satu sama lain. Yang kita berjauhan dengan adik-beradik kita, saudara mara kita, sahabat handai kita, rakan sekolah kita dulu, kadang-kala jauh sangat rasa sebab perbezaan politik. Tapi jauh di sudut hati kita, kita ada satu kerinduan dan satu pengharapan untuk melihat suatu hari nanti orang Melayu akan bersatu dan kuasa politik itu dikembalikan kepada orang Melayu. Dan Alhamdulillah usaha itu semakin hampir untuk menjadi kenyataan. Dan insya-Allah Negeri Sembilan menjadi satu tempat yang mana UMNO dan PAS bersama, insya-Allah. Takbir. Jadi ini adalah manifestasi kepada kesungguhan kita untuk menunjukkan kepada masyarakat di luar sana, iaitu kalau kita lihat dan kita rasa hairan juga apabila segelintir masyarakat di luar sana rasa takut dengan penyatuan orang Melayu. Ini tak sepatutnya berlaku. Kalau mereka jujur, mereka di luar sana yang mana hari ini terus memainkan isu penyatuan orang Melayu ini akan menakutkan orang-orang kaum lain, khususnya Cina, India dan apa juga bangsa, maka mereka bukan ahli politik yang jujur, tetapi ahli politik yang terus memainkan sentimen untuk memberikan gambaran buruk tentang kaum-kaum yang ada di Malaysia ini. Jadi kalau kita faham, adalah menjadi satu tanggungjawab kepada orang Melayu untuk bersatu. Kestabilan politik negara ini akan terbentuk sekiranya orang Melayu, iaitu kaum majoriti, bersatu padu. Barulah kestabilan itu boleh wujud. Kita lihat dalam tempoh kebelakangan ini dalam PRU 15, kita lihat apabila kuasa politik tidak di tangan orang Melayu, maka kita lihat banyak perkara-perkara yang menjolok mata dilakukan oleh mereka yang dipanggil minoriti. Dan bila sebut minoriti, bukan kita khusus kepada bangsa Cina, tidak. Kita khususkan kepada satu kumpulan yang dipanggil DAP, yang mana mereka ini adalah ekstremis, yang mana mereka ini adalah chauvinis, yang mana mereka ini dalamnya ada Cina, Melayu, India. Jadi bukan khusus pada bangsa Cina, tetapi mereka yang menolak akan perkara-perkara yang menjadi teras dan tunjang kepada penyatuan negara bangsa kita Malaysia. Inilah DAP yang kita tentang hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita perhalusi, sepatutnya semua masyarakat, kalau kita orang Melayu memanglah kita ingin bersatu, sebab kita adik-beradik pun lama kita dalam konteks yang mungkin tidak mesra dengan abang kita, kakak kita, adik kita. Kenapa? Kerana mereka parti lain contohnya, UMNO contohnya, kita PAS. Tetapi kali ini kepimpinan kita telah
memberikan kita satu gambaran yang jelas bahawa kita harus bersama dan inilah yang harus kita raikan bersama dan kita jagalah seperti menatang minyak yang penuh. Insya-Allah kita akan meneruskan kelangsungan politik orang Melayu. Takbir! Kelangsungan politik orang Melayu maksudnya kelangsungan negara. Kelangsungan negara maksudnya kelangsungan semua bangsa di negara kita. Kita, kalau kita singkap kembali sejarah, kita lihat Barisan Nasional lama memerintah negara kita. Dan kita tahu Barisan Nasional telah melakukan banyak kebaikan kepada negara kita, kepada orang Melayu itu sendiri dan kepada bangsa-bangsa lain. Baik China, baik India, Sabah dan Sarawak. Kita tak kata sempurna, tapi mereka telah melakukan tanggungjawab sebaik dan termampu mereka. Dan kita lihat ketika mana kita menang, khususnya orang Melayu, saya ambil konteks Barisan Nasional dan orang Melayu. Ketika kita menang 2/3, adakah kita tindas orang Cina? Tak ada. Ada kita tindas orang India? Tak ada. Adakah kita tindas bangsa-bangsa lain? Tak ada. Sebab apa? Politik orang Melayu adalah politik kasih sayang, politik membela nasib rakyat. Dan insya-Allah kalau hari ini PAS dan UMNO bersatu, maksud dia kekuatan orang Melayu akan lebih kuat dan keadilan buat semua akan terus terbela. InsyaAllah tuan-tuan. Ini yang kita nak bawa dan ini kita nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Kepada sahabat-sahabat kita orang Cina. Jangan pernah kalian rasa terancam apabila orang Melayu bersatu. Tidak akan ada kedai-kedai Cina akan dirusuh. Tidak akan ada rumah-rumah Cina yang akan kita ganggu. Tidak akan ada keluarga-keluarga masyarakat India yang rasa terancam apabila orang Melayu bersatu. Malahan kita sanggup menjadi pengawal ataupun menjaga keselamatan mereka. Sebab apa? Sebab kita bangsa yang begitu baik kepada siapa juga di luar sana. Betul tuan-tuan? Ini orang tak boleh nafikan tentang kita orang Melayu. Berapa ramai keluarga orang-orang bukan Melayu dalam masyarakat Melayu. Hidup aman damai, membesarkan anak-anak, membina kehidupan dan seumpamanya. Berapa lama kita telah berurusan berniaga di kedai Runcit Acong, di kedai Mutu Sami, di kedai masyarakat berbilang kaum yang kita menjadi pelanggan dia puluhan tahun, kalau tidak ratusan tahun, kalau tidak generasi-generasi terdahulu. Ini menunjukkan bahawa kita adalah kaum yang mendukung akan kemajemukan negeri dan negara kita. Dan insya-Allah kalau kita menang, saya yakin dan percaya bahawa kita dapat menzahirkan sebuah negara Malaysia yang diimpikan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Takbir! Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi kasihi, marilah kita telusuri akan apa yang berlaku ketika mana orang Melayu berpecah. Ketika mana kita melihat orang Melayu dalam konteks tidak lagi menguasai kerajaan. Kita tahu pengorbanan UMNO, Barisan Nasional bersama dan Kerajaan Perpaduan kerana ingin meneruskan kelangsungan pentadbiran sebuah negara. Dan kita lihat bahawa mereka telah bersama dalam memastikan setidak-tidaknya dalam 3-4 tahun ini, kerajaan hari ini bergeraklah seperti mana kita lihat. Dan kita sendiri mengakui orang UMNO, orang PAS dan semua rakyat Malaysia yang rasional, baik China, India dan apa juga bangsa, mereka merasakan terlalu banyak kepincangan kepada kerajaan hari ini. Khususnya yang dipelopori oleh DAP dalam tindakan-tindakan mereka. Ini kita boleh lihat seperti mana iaitu Kuala Lumpur ingin dijadikan hub hiburan Asia, hub hiburan serantau. Tidakkah kita rasa terguris hati orang Melayu? Tidakkah terguris rasa hati kita apabila ibu negara kita Kuala Lumpur disarankan oleh pemimpin DAP untuk menjadi hub hiburan yang menjurus kepada maksiat? Kita tidak menolak kepada hiburan, tetapi untuk mengangkat Kuala Lumpur yang menjadi tempat mencari makan jutaan anak-anak kita, bangsa kita dan semua bangsa, ingin dijadikan sebagai hub hiburan serantau. Ini pemikiran mereka.
Kerana apa? Mereka tahu dengan budaya hedonisme ini akan melekakan kita, akan membuatkan kita terpengaruh dengan gejala-gejala yang buruk dan akhirnya meruntuhkan sistem kekeluargaan dan nilai-nilai timur dan nilai-nilai murni yang didokong oleh agama kita, oleh bangsa kita dan semua bangsa yang mendokong segala nilai-nilai baik ini. Ini pemimpin DAP punya pemikiran. Bayangkan tuan-tuan kalau Kuala Lumpur menjadi hub hiburan. Tak jadi hub hiburan pun hari ini kita lihat Kuala Lumpur macam mana. Sepatutnya Kuala Lumpur menjadi hub keilmuan. Kuala Lumpur menjadi hub kewangan dunia. Kuala Lumpur menjadi hub pembangunan ekonomi yang berteraskan kepada nilai-nilai murni sejagat, keadilan, ketelusan dan kebebasan daripada sistem-sistem yang salah. Kuala Lumpur sepatutnya menjadi kebanggaan kita, tempat ratusan ribuan pemikir-pemikir dunia berkumpul, bukan penghibur-penghibur dunia berpesta di Kuala Lumpur. Tapi DAP ingin bawa perkara ini. Kita lihat juga bagaimana hasrat untuk menubuhkan masjid warisan, iaitu di TRX, di Menara 118. Ini adalah satu lambang manifestasi kepada kita sebagai orang Melayu, orang Islam, tanah Melayu. Kita baru-baru ini kita lihat MB Kedah juga telah dipetik dari sudut yang salah akan ucapan beliau. Maka dalam konteks kembali kepada isu masjid warisan yang ingin dibina di TRX ini, iaitu di Menara 118 itu, ditolak oleh pemimpin senior DAP. Dia kata tidak sesuai dibina masjid di kawasan tersebut. Ini menggambarkan kelancangan, keceluparan mulut pemimpin-pemimpin DAP. Tidakkah ini mengguris hati orang Melayu? Tidakkah ia mengguris hati kita? Kita hari ini menjaga hati kita, menjaga hati mereka dengan sebaik-baiknya. Kita sanggup tak sebut tuan-tuan sebab tak nak guris hati sahabat-sahabat kita, orang Cina, orang India dan lain-lain bangsa. Tetapi mereka terang-terangan menyatakan pandangan mereka tanpa berfikir akan kesannya. Maka saya harap Negeri Sembilan ajar mereka ini pada 1 April 8 kita akan bentuk kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional. InsyaAllah, takbir. Tuan-tuan kena ajar mereka. Saya datang dari Kedah, Datuk Taki datang daripada Kelantan, YB Awang daripada Pendang. Kami tak boleh undi, tetapi tuan-tuan boleh melakukannya dan pastikan kemenangan kepada Ustaz Fairuz Isa supaya suara kita bergema di Dewan Undangan Negeri Sembilan dan juga kerajaan dibentuk bersama untuk Negeri Sembilan. Boleh tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan nak dibina sebuah masjid. Boleh dijadikan isu, boleh dijadikan perkara. Kalau orang biasa cakap tak apa. Ini pemimpin senior mereka menunjukkan bahawa mereka sangat-sangat tidak sensitif kepada orang Melayu. Sebab itu tuan-tuan, kalau ingat dulu kita pernah dengar ISET. Pernah dengar ISET tuan-tuan? ISET ini adalah satu gerakan di bawah PBB untuk menghapuskan segala bentuk yang boleh digambarkan sebagai diskriminasi kaum. Jadi kalau diluluskan ISET itu dahulu, maka hak keistimewaan orang Melayu, segala keistimewaan agama Islam, segala bentuk keistimewaan yang ada dalam perlembagaan kita akan pada dasarnya terhapus. Sebab itu kita bangkit dan lawan. Tapi kadang-kala kalau kita tidak didedahkan akan isu ini, maka kita akan rasa mungkin tak kena pada kita. Tetapi alhamdulillah kita bangkit dan lawan dan alhamdulillah dibatalkan. Dalam perkara ini lagi satu kita boleh nampak bahawa merekalah yang menunjangi usaha untuk membolehkan atau merealisasikan ISET ini dilakukan. Jadi tuan-tuan, bayangkan bagaimana keadaan nasib anak cucu kita di masa akan datang. Hari ini pun politik kita seperti telur di hujung tanduk. Hari ini pun kita seperti berada di tebing curam
yang boleh tergelincir bila-bila masa. Bayangkan nasib anak cucu kita dalam 10-20 tahun akan datang. Saya rasa kalau kita tidak bangkit bersatu, UMNO dan juga Barisan Nasional bersama PAS dan Perikatan Nasional, maka saksikanlah di era kita ini kehancuran bangsa kita. Dan itu adalah hari paling malang buat abang dan kakak semua. Dan buat saya melihat bangsa kita tersungkur di tanahnya sendiri. Itu paling malang, paling hina, paling menduka citakan. Sebab apa? Sebab kita masih ada berdiri di sini. Tapi hari ini kita tak ambil peluang untuk memperbetulkannya. Jangan kita teruskan dengan sikap kita iaitu majority yang berfikiran seperti minority. Kita ramai tapi kita bertindak seperti kita ini kecil. Kita ada kekuatan. Setiap abang kakak yang ada di sini, yang melihat di talian ini, kalian mempunyai satu kuasa yang sama dengan kuasa Perdana Menteri ada, iaitu satu undi. Maka pastikan pada 1 hari bulan, kalian serahkanlah undi itu untuk pembentukan kerajaan Negeri Sembilan yang ditunjangi oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. InsyaAllah. Takbir. Boleh tuan-tuan? Jadi kita lihat, begitu juga isu bagaimana kalau boleh saya katakan, saya sentuh tadi, ya, isu bagaimana Kuala Lumpur nak dijadikan hub hiburan serantau, pesta-pestaan. Hari ini kalau kita pergi setengah-setengah jalan di Kuala Lumpur tu pun kita takut nak masuk. Kita tak tahu macam mana ke depan lagi kalau betul-betul dilaksanakan. Arahan-arahan telah diberikan dalam konteks untuk memastikan kelancaran kecepatan proses permohonan kelulusan untuk kalau nak dijadikan apa-apa bentuk, ya, persembahan ataupun program-program bersifat konsert dan seumpamanya. Ini adalah satu perkara yang tak sepatut berlaku dan tidak sepatutnya keluar daripada mulut seorang menteri. Sedangkan Kuala Lumpur mempunyai 1001 masalah rakyat yang harus ditangani. Kita juga saya sentuh tadi, ya, tentang Masjid Warisan DTRX. Bagaimana pemimpin DAP sanggup mengeluarkan kenyataan menolak idea ini tanpa memikirkan tentang sensitiviti orang Melayu, orang Islam. Kalau ada lagilah orang Melayu, orang Islam sokong DAP ini atas sebab dia kata DAP ini lebih baik daripada MCA. Sebab dalam MCA mana ada Melayu, mana ada India dalam MCA. MCA pure Chinese. Dia kata dalam DAP ini ada Melayu, ada Cina, ada India. Tetapi dia tak tahu dalam DAP ini dikuasai oleh Cina-Cina Chauvinist. Mereka ini ekstrim. Mereka ini tidak melihat kepada apa yang termaktub dalam perlembagaan. Mereka ini ada gagasan mereka sendiri. Deklarasi setapak menjelaskan akan hala tuju dan perjuangan mereka. Jadi kita kena sedar. Sebab itu juga kita lihat baru-baru ini dalam setahun dua ini tentang URA. Di mana kelulusan untuk mereka mengambil alih kawasan-kawasan penempatan pembangunan ini, kalau tak dapat kelulusan 100%, masih boleh diambil. Hak-hak milik orang yang punya itu 80% atau lebih rendah. Mereka boleh ambil tanpa persetujuan 100%. Bayangkan orang yang tak mampu untuk membeli rumah ataupun harga rumah lebih tinggi apabila dibangunkan. Inilah kita perjuangkan supaya kita dapat memberi keadilan kepada rakyat kita, khususnya anak cucu kita yang hari ini berada di bandar-bandar yang semakin hari semakin terkesan, semakin tertekan dengan kehidupan yang semakin mendesak dengan kos sara hidup yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi kasih, saya masuk kepada satu perkara pula, iaitu tentang UEC. UEC ini dijuarai oleh Don Zong. Saya ahli akademik, lama dalam dunia akademik. Mungkin ada anak-anak orang Serting ini yang belajar dalam bilik-bilik kuliah saya. Dan sebagai ahli akademik, saya tidak mahu melihat pendidikan menjadi bahan politik. Saya tidak mahu melihat pendidikan gagal untuk menyatukan Malaysia ini. Antara medium terbaik untuk menyatukan Malaysia, membina sebuah negara Malaysia ialah menerusi pendidikan.
Tapi apa yang diperjuangkan oleh Donzong, ibu-ibu ayah semua, Donzong ini adalah sebuah NGO yang memperjuangkan untuk memberi pengiktirafan penuh kepada sijil mereka dipanggil UEC menjadi sijil diterima untuk masuk ke IPTA. Baru-baru ini kita lihat satu tindakan yang benar-benar membuat kita rasa resah, seluruh kita rasa resah apabila mereka sebenarnya memohon untuk seluruh program di Indonesia Awam boleh menggunakan UEC untuk syarat kemasukan. Bayangkan. Tetapi diberikan 4 program sahaja. Apa dia? Dalam kita tak bagi itu, bagi juga 4. Apa dia? Lebih kurang iaitu berkaitan pendidikan Cina, bahasa Cina, literatur Cina, sastra Cina. Di mana universiti yang tawarkan? Iaitu Universiti Melaya, UKM dan UPSI. Kita rasa kecewa. Sebab apa? Sebab kita ada medium peperiksaan kita, sijil kita sendiri. Mengapa harus diberi pengiktirafan kepada sijil yang diiktiraf ataupun menggunakan kurikulum di luar negara kita? Ini adalah satu kepincangan dan ini adalah satu perkara yang harus ditangani dengan baik. Apa yang Donzong perjuangkan? Mereka kalau boleh tak perlu ada SPM. Tapi mereka longgarkan. Kita juga longgarkan. Pihak kerajaan lah hari ini. Apa dia? Iaitu kita kata lulus sejarah dan kredit bahasa Malaysia sahaja. Itu syarat kita. Tak perlu ambil CJ SPM penuh. Ambil saja 2 subjek dalam SPM ni. Bukan semua CJ SPM. 2 subjek saja. Iaitu sejarah lulus dan juga bahasa Malaysia kredit. Tuan-tuan tengok hari ini. Yang dalam keadaan hari ini, yang UEC tidak diiktiraf dengan secara menyeluruh, tengok mereka faham sejarah macam mana. Bayang kalau setakat faham sejarah itu setakat lulus saja. Tengok hari ini, dalam konteks bahasa Malaysia, yang mana belum lagi ditetapkan sebagai dalam konteks kredit ataupun kepujian ataupun A+, bahasa Malaysia macam mana? Ini akan hanya meruntuhkan sistem pendidikan negara. Dan apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Ini yang ramai orang tak nampak. Kadang-kadang orang tanya, kalaulah kata berapa ramai, orang kata, Haim, berapa ramai lebih kurang pelajar UEC ini setiap tahun yang ambil CJ UEC ini? Lebih kurang dalam 10-11 ribu orang. Banyak, sikit, tak banyak. Tetapi ingat, tuan-tuan, dan saya seru kepada kawan-kawan kita orang Cina dan semua mereka yang mengambil peperiksaan UEC ini. Ingat, apabila kita buka laluan ini, maka tidak mustahil anak-anak sahabat kita orang Cina akan mungkin meninggalkan sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Dan mereka tidak lagi datang ke sekolah nasional atau kebangsaan. Mereka akan pergi terus ke sekolah persendirian Cina, ambil peperiksaan UEC dan masuk ke IPTA menggunakan UEC. Maka hari itu adalah hari gelap pendidikan negara. Sebab apa? Anak-anak sahabat kita bangsa Cina tidak lagi datang ke sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah menengah kebangsaan. Sebab mereka rasa tak ada keperluan pergi sekolah kebangsaan lagi. Sebab sijil UEC telah diterima. Mereka boleh pergi ke sekolah Cina persendirian yang mana tidak menggunakan kurikulum pendidikan kita. Apa nak jadi dengan pendidikan negara kalau pemimpin selemah itu? Jadi poin saya hari ini, kalau kita kuat, orang Melayu kuat, Barisan Nasional kuat, MCA ada, MIC ada, MIPP ada, kita ada DHPP, kita ada gerakan, UMNO kuat, PERS kuat, maka kita boleh panggil semua pemimpin-pemimpin ini dan kita letakkan kembali hala tuju pendidikan negara. Objektifnya bukan kepada segelintir kaum, tetapi keseluruhan negara harus dipacu pendidikannya begini. Setuju, tuan-tuan? Barulah Malaysia ini boleh dibentuk dengan bentuk yang digambarkan. Hari ini kita semakin tak pasti. Kalau saya tanya abang di sini, apa abang gambarkan Malaysia hari ini?
tak sama dengan apa yang Acong gambarkan Malaysia. Tak sama dengan Ramasamy gambarkan pendidikan Malaysia. Tak sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada. Kenapa? Kerana kita tidak mampu memberikan satu gambaran atau visi yang jelas tentang pendidikan kita baik di sekolah menengah, rendah maupun universiti. Jadi hari ini menjadi tanggungjawab kita untuk kita pastikan bahawa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ini perlulah bertunjangkan kepada kedaulatan negara, bertunjangkan kepada perlembagaan negara, bertunjangkan kepada rukun negara bagi membolehkan sebuah negara bernama Malaysia dapat dibentuk dan rakyatnya hidup harmoni. Jadi tuan-tuan, kita juga perlu fikirkan bagaimana sebuah NGO boleh memberi tekanan kepada kerajaan. Kalau tuan-tuan fikir, masa habis ya? Boleh lagi? 5 minit lagi. Jadi tuan-tuan, saya nak habis dah, nak landing dah. Jadi tuan-tuan, kalau kita ambil, bagaimana sebuah NGO bernama Donzong boleh punya kuasa begitu kuat menekan kerajaan kalau tidak didokong oleh DAP? Mengapa mereka tak bawa kerajaan Malaysia ke mahkamah dan lawan kerajaan Malaysia di mahkamah? Mereka tak ada locus standi. Mereka tak ada locus standi untuk lawan. Tapi cara mereka guna tekanan politik. Bila mereka tekan, bila parti politik bergantung kepada sokongan mereka, maka disitulah masa terbaik untuk meminta apa yang mereka mahu. Sebab itu kalau nak selamatkan pendidikan tinggi negara, nak selamatkan pendidikan negara, maka kita perlu bersatu dan penyatuan utama adalah penyatuan di antara UMNO dan PAS. Sebab tunjang kepada negara ini orang Melayu. Kalau orang Melayu bersatu, insya-Allah kaum lain akan ikut kita. Takbir! Tuan-tuan jangan takut. Adakah akan berulang perkara-perkara yang kita kecewa tentang apa yang berlaku sebelum ini? Insya-Allah kita akan pastikan apa yang kita tawarkan melalui gabungan ini akan lebih baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bukan hanya untuk orang Melayu, tapi untuk orang Cina. Baik dari sudut pendidikan, baik dari sudut kesihatan, baik daripada sudut kebajikan rakyat dan seumpamanya. Tuan-tuan tahu tak hari ini berapa bilion rumah-rumah yang tak terjual di dalam negara kita? Nilaian rumah hari ini, kita anak-anak kita baik di Negeri Sembilan ni ataupun di Kuala Lumpur atau di Kedah, di mana-mana ada sekitar 16 bilion rumah yang tidak terjual. Nilai rumah ni 16 bilion. Berapa ribu buah rumah? 32 ribu buah rumah. Berapa nilai rumah ni? 16 bilion. Mengapa begitu tinggi? Rumah ni harga dia 500 ribu ke atas, 300 ribu ke atas. Sebab itu anak kita di Kuala Lumpur masih menyewa. Sebab itu anak kita di Kuala Lumpur duduk dalam rumah flat saja. Sebab itu kita di sini, di Negeri Sembilan, masih belum mampu beli rumah. Sebab rumah-rumah dibangunkan dengan harga ratusan ribu. Sedangkan gaji minimum 1,700 saja. Jadi tuan-tuan, telah tiba masanya para pemimpin Melayu dan semua bangsa yang punya jiwa dan rasa untuk membela nasib anak bangsanya, rakyatnya, baik Melayu, Cina, India dan apa juga bangsa, untuk kita kembalikan kuasa kepada anak bangsa kita yang punya jiwa dan kesungguhan untuk membetulkan kembali segala kepincangan. Pertama, kepincangan dari sudut pendidikan perlu diperbetulkan agar kita dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Yang kedua, kita harus satukan hati-hati kita untuk mengembalikan segala bentuk dalam konteks perpaduan di antara kaum-kaum yang ada di negara kita. Jadi malam ini mesej saya ialah kepada seluruh warga Don Serting ini, kalian berikanlah undi kepada Ustaz Fairuz Isa sebagai wakil kita insya-Allah di Dewan Undangan Negeri dan berikan satu kekuatan dalam pembentukan kerajaan kita di Negeri Sembilan ini insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Jadi dengan kata lain saya berharap agar pada 1 hari bulan malam tu akan dibentuklah sebuah kerajaan
yang ditunjangi oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. InsyaAllah kita mampu melakukannya. Orang Serting akan menjadi sebahagian daripada sejarah pembentukan kerajaan baru di Negeri Sembilan. Takbir! Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.